satu cara selamatkan duit poket, satu lagi cara tempah tiket ke penjara. Ramai business owner dan individu masih keliru antara tax avoidance dengan tax evasion. Jom, saya lukiskan supaya korang faham. Kita mula dengan jalan gelap, tax evasion atau lari cukai. Benda ni illegal dan salah di sisi undang-undang. Bayangkan korang buat bisnes kencang, sales masuk lebat, tapi bila declare dekat LHDN, korang cakap bisnes rugi. Korang sorok income atau lagi teruk, reka receipt expenses palsu. Ini bukan taktik bijak, ini jenayah ya kalai. Kalau LHDN buat audit dan kantoi, bersedialah dengan penalti sampai 300% atau tindakan mahkamah. Sekarang kita tengok jalan cerah, tax avoidance atau perancangan cukai. Yang ini 100% legal. Korang gunakan peruntukan undang-undang sedia ada untuk kurangkan cukai korang. Contohnya macam mana? Korang susun claim pelepasan gaya hidup maksimum, caruman KWSP, zakat, simpanan SSPN untuk anak-anak atau derma yang ada kelulusan. Korang bayar apa yang patut je. Ini namanya smart financial planning. Jadi apa beza utama dia? Garisan pemisah antara dua ni adalah undang-undang. Avoidance ialah kita main ikut rules untuk kurangkan kos. Evasion pula kita langgar dan tipu rules. Sebagai warga negara, kita wajib bayar cukai, tapi kita berhak rancang cukai kita sebaik mungkin. Jangan memandai-mandai buat sendiri kalau tak pasti. Sentiasalah rujuk ejen cukai atau akauntan bertauliah. Cukai itu pasti, tapi bayar lebih tu pilihan. Bermanfaat. Save video ni sebagai rujukan, tag kawan bisnes korang di komen dan follow untuk lebih banyak ilmu cukai dan kewangan yang mudah faham.